guys. Okay, so hari ni Uncle nak main tikam-tikam tapi yang kat sini dia tak banyak, tapi dia ada yang cantik-cantik. Okay, ada je saja lah. Yang tikam-tikam kali ni kita tengok ada apa Yang ni yang baru tau. Ini nama dia bouncy ball. So mungkin dia bola yang boleh balik-balik kat dinding. Smart juga kan. Kalau yang ini ice cube. Oh, yang ni apa? Dia squeeze Oh, ini pun baik juga. Ni baru juga ni. Okay, sebelum ni tak ada. Dengan yang ni Shinchan punya squishy. Oi, gambar buntut buntut Shinchan dengan Pokemon punya. Okay, ni pun baru. Yang ni yang lama punya. Yang ni dapat pedang. Kalau tengok episod sebelum ni, Uncle ada main dapat pedang. Yang ni tengok sikit dapat banyak full. Okay, maksudnya tak ada orang main lagi ni. Okay, so hari ni Uncle nak try. Yang ni harga dia RM1. So maksudnya 2 kali 5 sen. Okay, mana tahu dapat kan? Kita tak tahu. Alright. Push. Okay, simpan dulu. Okay, lepas tu kita nak try yang ni yang ni macam best. Ni baru ni. Okay, squishy, dapat Shinchan pun jadi. Sama harga dia RM1 juga yang ni. Okay, kita try dulu tengok. Oh, empi tak? Tapi macam banyak lagi. Okay, simpan dulu. And then lagi satu try yang ni. Yang ni 50 sen je, ice cube. Okay, ice cube ni 50 sen. Atau dapat. Okay, simpan dulu. Okay, and last one try yang ni ice cube tu. Sebab tinggal last 50 sen. Try dulu tadi. Okay, simpan dulu.